Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran akhlak yang akan kita pelajari pada hari ini bertajuk sifat pemarah, yakni al-ghadab. Objektif pengajaran pada hari ini, di akhir pelajaran murid akan dapat mendefinisikan sifat marah dalam karakter yang dicela oleh syarak. Pengertian sifat pemarah. Sifat yang sangat marah dan selalu merasa panas hati kerana sesuatu sebab tertentu seperti tersinggung perasaan atau dihina atau ditipu atau lain-lain sebab. Terdapat dalil di dalam sifat pemarah, iaitu dipetik daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghadabu yufsidul imana kama yufsidus sabrul asal." Yang bermaksud, marah itu merosakkan iman seperti jadam merosakkan madu. Dan satu lagi petikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ghadiba ahadun illa ashfa ala jahannam." Yang bermaksud, tiada marah seseorang itu melainkan ia hampir kepada api neraka Jahannam. Manakala sifat pemarah yang dicela oleh syarak, sifat pemarah yang dicela oleh syarak ialah marah pada tempat yang bukan menyeru membuat kebajikan, yakni al-amru bil ma'ruf, dan menegah daripada melakukan kemungkaran, yakni an-nahyu 'anil munkar. Sifat marah yang dipuji oleh syarak. Pertama, marah kerana menyeru berbuat kebajikan, iaitu marah yang bertujuan untuk memelihara hak dan kebajikan. Dalam keadaan ini, orang yang tidak marah maka ia mungkin akan dizalimi dan haknya akan diceroboh. Memelihara hak dan keadilan adalah perkara kebajikan. Dan yang kedua, marah kerana menegah berlakunya kejahatan, iaitu marah kepada orang yang melakukan kemungkaran dan kejahatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marah pada orang yang melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara menghilangkan marah. Cara menghilangkan marah ialah dengan mengambil wudu, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitana khuliqa minan nar wa innama tutfa'un naru bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddau." Yang bermaksud bahawa marah itu daripada syaitan dan syaitan itu dijadikan daripada api, dan sesungguhnya api itu dipadam dengan air. Oleh itu, apabila seseorang daripada kamu marah, hendaklah ia mengambil wudu.